dua jenis pasangan. Sebenarnya dia ada dua jenis pasangan. Jenis pasangan yang pertama ialah pasangan zat sifat dan jenis yang kedua ialah pasangan sandang menyandang. Ya. Okay, apa dia Ustaz? Dengar dulu tuan-tuan . Kalau jenis pasangan tu ialah pasangan zat dan sifat dia, ya. Cara dia tuan-tuan nak tahu berbanding dengan jenis pasangan sandang menyandang, jenis pandangan yang kedua tu, tuan-tuan tengok kalimat yang kedua. Baju sekolah, katalah baju sekolah, baju cantik. Saya cuci baju sekolah, saya cuci baju cantik. Yang tahu kan? Jadi tuan-tuan tengok perkataan sekolah dengan cantik. Kalimat yang kedua tuan-tuan tengok. Baju sekolah, baju cantik kan? Okey. Kalau sekolah dengan cantik kan? Sekolah tu dia bukan kalimat sifat. Tapi cantik ialah kalimat sifat. Apa maksud Ustaz? Cantik ni tuan-tuan, dia sifat tau. Dia kalimat sifat. Apa lagi kalimat sifat? Buruk, baru, besar, gemuk, ataupun hitam, ataupun kecut, ataupun kecil, itu sifat. Sifat sesuatu. Tapi kalau baju sekolah, sekolah bukan sifat. Baju kerja, kerja bukan sifat. Baju mak, mak bukan sifat. Baju adik, adik bukan sifat. Sebab baju sukan, sukan bukan sifat. Yang sifat apa? Cantik, buruk, besar, itu sifat. Faham tak? Jadi, bagi orang Melayu, mungkin sebutan tu sama lah Ustaz. Saya cuci baju cantik, saya cuci baju sekolah. Secara makna ayat sama je lebih kurang. Tak. Bagi orang Arab tak sama. Tengok, baju sekolah tu pasangan sandang menyandang, tapi baju cantik itu pasangan zat dan sifat. Sebab tu saya kata dia ada dua jenis pasangan. Kalau macam baju sekolah, itu pasangan sandang menyandang. Ataupun mudhaf. Mudhaf tu sandaran. Mudhafun ilaih ialah yang menyandar pada itu. Kita panggil dia sandang menyandang. Tapi kalau baju cantik, saya cuci baju cantik, itu pasangan zat dan sifat dia. Zat dia ialah baju, sifat dia ialah cantik. Baju buruk, itu pasangan zat sifat. Ataupun baju baru, baru pun sifat. Baju lama, lama pun sifat. Baju putih, putih pun sifat. Faham ke tidak? Okey. Kalau dah faham, saya nak pergi satu lapis lagi. Benda yang sama tapi lapisan berikutnya. Boleh tuan-tuan Alright. Sekarang ni tuan-tuan dah faham apa dia dua isim berpasangan dan tuan-tuan pun dah tahu dua isim berpasangan tu sebenarnya ada dua jenis pasangan. Pasangan zat sifat dan pasangan sandang menyandang. Okey, dengar tuan-tuan